Wah, ini aku baru makan ayam becek 2 hari lepas. Wah, jumpa lagi kita dah bersenam. Ini dah. Apa khabar? Nak bagi korma lah. Apa ni? Ha? Saya ikan. Nak rasa tak boleh ni. Nampak macam sedap. Nak bagi korma lah kak. Saya sebenarnya tak makan tempoyak. Tapi ramai yang suka makan tempoyak. Oh, ya ke? Tapi tengok dia punya masak cantik. Sebab dia offer aku banyak macam-macam. Saya nak beli RM100. Lepas tu bagi pada orang, boleh tak? Boleh. Nanti awak bagi mana? Sama. Saya beli RM50 bagi orang boleh? Terima kasih. Dah beli korma kat rumah? Dah. Puasa dah beli dah. Okey. Okey. Apa nama ni? Ya? Dia bagi. Oh, bagi. Dia dah bagi. Kalau aku boleh makan, aku beli lah. Korma. Saya bagilah RM5 awak punya. Nanti awak bagi pada orang lah. Mi goreng macam ni sedap Saya memang minat mi goreng. Kalau mi goreng macam ni memang sedap. Inilah ni RM5 awak bagi orang ni. Korma sama. Baru dia pun dah bagus Tak sempat nak sembang lagi lah. Semua lah hari ni. Terima kasih. Dek. Wah, nampak special lah tu. Bang nak bagi korma lah. Alhamdulillah. Terima kasih YB. Macam mana tempat keadaan semua okey Alhamdulillah okey. Nak puasa. Dah dapat ni korma belum? Allahu Akbar, itulah dia. Aduh. Yang mana? Masak ke panas, itulah kalau belum puasa dia jual ke makan. Oh, showcase tu. Kita masih Okey, sama-sama. Mana? Kelantan. Seratus Ria. Waalaikumsalam Syekh Rabbana. Dunia asana. Allahu Akbar. Rasa ayam gepuk, rasa ayam penyet. Tapi saya bukan ada ayam dia, ada keli, ada bulu Oh. telur dia ada. Ni kubis goreng Ya, betul. Bagi ni lah. Sama-sama. Kat sini lah hari-hari Tengok dia bagi lah. Air apa ni? Kopi Apasal kena letak aiskrim lah? kita boleh kesepakatan cetuk. Okey. Nak kena minum semua ni? Nak bagi ni lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Macam mana niaga? Okey. Awak kerja apa? Saya bawa habis belajar. Terima kasih. Niaga okey niaga? Alhamdulillah. Nampak? Dia boleh dapat roti Baghdad, dia dapat sampai sini. Ini scam ke tak scam? Tak scam Ni memang untuk roti Baghdad. Assalamualaikum. Nak bagi korma lah dik. Dah yang gitu. Alamak. Dia yang sana, dia yang bantu aku juga dulu. Jadi sampai sekarang aku ingat dia. Menarik aku.